Al-Quran isinya hanyalah kalam Muhammad, tidak lain daripada perkataan Muhammad. Ayat-ayat dalam tajuk ini mengingatkan kaum muslimin supaya jangan mengeluarkan kata-kata yang unsur ejekan terhadap agama. Kemudian ia juga menerangkan tentang keharusan pembatalan sesuatu syariat, dan urusan tersebut hanyalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya menerangkan bahawa golongan Yahudi dan Nasrani sangat menginginkan supaya kaum muslimin kembali kepada kekufuran, dan mereka terus berbangga dengan agama anutan mereka dengan mendakwa bahawa merekalah yang paling layak menduduki syurga Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus, tajuk nasakh dan mansuh dalam syariat Islam pada ayat surah Al-Baqarah 104 sehinggalah 112 ini menjelaskan tentang bagaimana kaum musyrikin berserta dengan kaum munafik pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah akan Muhammad itu, dia memerintahkan sesuatu kepada para sahabatnya, kemudian melarang mereka melakukannya dan menyuruh mereka mengerjakan hal yang berbeza. Hari ini dia mengucapkan sesuatu yang esoknya dia akan membatalkannya. Kata mereka, Al-Quran isinya hanyalah kalam Muhammad, tidak lain daripada perkataan Muhammad. Mereka mengatakan bahawa Nabi mereka-reka ayat-ayat Al-Quran itu secara bersendirian, dan mereka mengatakan isi Al-Quran bertentangan dengan satu sama lain. Maka untuk membantah kenyataan mereka terhadap baginda Nabi SAW ini, Allah turunkan pada ayat 106 surah Al-Baqarah ini berkaitan dengan nasakh dan mansuh, dan perkara itu sebenarnya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa Al-Quran itu hakikatnya bukanlah daripada kalam Nabi SAW, melainkan itu adalah merupakan kalam Allah.